Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Kasih dan saya Amira. Kita kembali dengan segmen berita kampus edisi khas. Topik kami hari ini sangat penting dan dekat dengan dunia pelajar, iaitu isu buli. Ya Kasih, isu buli semakin membimbangkan, bukan sahaja di sekolah harian tetapi juga di sekolah berasrama penuh atau SBP. Buli bukan sekadar gurauan kasar. Ia boleh meninggalkan kesan emosi dan mental yang serius kepada mangsa, malah ada yang mengalami trauma jangka panjang. Dan atas kesedaran inilah kumpulan kami telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan sebuah podcast khas bertajuk Buli di SBP. Sampai bila? Yang membincangkan isu buli dari pelbagai sudut. Dalam podcast tersebut, kami mengetengahkan kisah benar mangsa buli, pandangan kaunselor dan juga peranan pelajar serta guru dalam menangani isu ini. Kami berharap melalui podcast ini, pendengar dapat lebih memahami kesan buli dan bersama-sama memainkan peranan untuk menghentikannya. Jangan lupa untuk dengarkan podcast Bual Bestari Buli di SBP Sampai Bila di platform resmi kami. Suara anda, kisah anda dan perubahan bermula di sini. Sekian untuk segmen berita khas kali ini. Ingat, diam bukan pilihan. Bertindaklah jika anda nampak atau alami buli. Terima kasih kerana bersama kami. Kita jumpa lagi dalam siaran akan datang. Assalamualaikum semua, selamat datang ke Bual Bestari, tempat suara pelajar didengari. Hari ini kita bawakan satu topik yang serius, iaitu buli di sekolah berasrama penuh. Ya, sampai bila buli ni nak berakhir kan? Kerana baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita kes buli pelajar di MRSM. Jadi hari ini bersama saya, Naura dan Arisa, dua orang pelajar hebat bersama kita pada hari ini. Jadi jom kita mulakan. Jadi Arisa, boleh kongsikan apa sebenarnya punca budaya buli ni di sekolah? Saya rasa punca yang berlaku kerana senior dan juga junior ini telah melakukan budaya yang telah disalahguna. Mereka sentiasa untuk mahukan menunjukkan kuasa lah katakan, dan kadang-kadang ada yang rasa aku dibuli dulu, sekarang giliran aku pula. Salah satu sebabnya juga ialah kerana kurang pemantauan waktu malam dan juga prep. Betul tu, dari satu generasi ke satu generasi berulanglah sampai kini. Jadi Naura pula, kita lihat di setiap sekolah ada kempen anti-bully dan sebagainya, tetapi masalah ini masih terjadi di sekolah. Jadi mengapa tu? Mungkin saya rasa mereka takut nak lapor disebabkan takut dipulau dan dibuli lebih teruk. Kadang-kadang aduan tu nampak sia-sia dan tak terjamin keselamatan. Dan ayat yang paling bahaya ialah normal lah tu masih berakar. Ya, normal lah tu ayat yang paling berbahaya. Kita nak positif sikit. Apakah langkah Arisa dan Naura, langkah mudah untuk kita nak tamatkan kes-kes buli di sekolah? Cadangan saya, senior dan juga junior perlulah berbaik dan senior juga haruslah menjadi pembimbing dan bukannya pembuli. Saya tambah, kita perlu buat town bulanan dan semua orang boleh bersuara tanpa takut dan letakkan pegawai kaunseling dan bukan berharap kat cikgu saja. Power, bimbingan, suara bebas dan kaunseling, tiga senjata utama kita. Jadi kesimpulannya penonton, buli ini bukanlah budaya kita. Nak berasrama, nak berjaya, bukan nak jadi mangsa. Kalau kita semua berani bersuara, perubahan bukan mustahil. Jadi terima kasih banyak Arisa dan Naura kerana sudi berkongsi suara hati dan meluangkan masa bersama kami. Terima kasih juga kerana menjemput kami ke Bual Bestari. Ya, sama-sama. Jumpa lagi dalam Bual Bestari. Ingat, kita pelajar hari ini pemimpin masa depan. Assalamualaikum. Bye.